strategi terbaik bagi seorang penyimpan emas. Sebelum itu, follow, komen, save video ini dan share kepada rakan-rakan anda yang lain untuk dengar strategi penyimpan emas. Okey. Emas boleh dijadikan sebagai simpanan dan boleh juga jadi pelaburan. Tapi bagi siapa yang boleh cukup simpanan kecemasan berjumlah 6 bulan pendapatan, 6 bulan gaji, lebih baik jadikan emas itu sebagai simpanan sahaja. Setelah simpanan tunai di bank dan simpanan emas sudah cukup 6 bulan pendapatan, bahagian lebihan lagi nak simpan itu barulah sesuai dijadikan sebagai pelaburan, iaitu kita beli buy low sell high. Bagi anda yang membeli emas untuk tujuan simpanan jangka panjang, anda digelar penyimpan emas ataupun gold saver. Ini adalah golongan penyimpan emas tegar macam saya. Okay. Gold saver ni fokusnya adalah untuk pertambahan gram emas, bukannya nilai duit tersebut. Kalau tahun ini sudah ada 100 gram, nanti tahun depan target lagi 200 gram dan seterusnya untuk tambah lagi kepingan-kepingan emas yang ada. Jadi gold saver ni sepatutnya tak terganggu emosinya naik turun harga emas, kerana fokus mereka adalah untuk tambah simpanan emas saja. Kalau masih terganggu dengan turun emas, naik emas, anda lagi belum digelar penyimpan emas tegar. Harga emas naik, penyimpan emas ni dia gembira kerana kekayaannya telah bertambah, macam saya lah. Dan ketika harga turun, mereka lebih gembira. Penyimpan emas ni lebih gembira macam saya suka lagi emas turun. Ada orang, apalah turun emas. Itulah waktu terbaik kita borong banyak-banyak kepingan emas ni. Mereka lebih peace of mind berbanding golongan pelabur ataupun gold investor. Jadi dah jelas tak posisi anda nak. Jadi kalau anda nak mula simpanan emas, boleh tengok pin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. 5 orang terawal saya nak bagi buku wang emas.